Selamat sejahtera. Boleh saya masuk? Boleh. Dipersilakan. Terima kasih. Boleh bagi resume awak? Boleh. Sila perkenalkan diri anda. Terima kasih atas peluang ini. Nama saya Kitty Anak Muhammad Syamsul. Saya seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab dan cepat belajar. Saya berminat dengan jawatan ini kerana ia selari dengan kemahiran dan minat saya. Saya mempunyai diploma dalam kerja atletik. Baik. Mengapa kamu berminat dengan jawatan ini? Jawatan ini sesuai dengan kemahiran saya dan memberi peluang untuk saya menimba pengalaman serta membangunkan diri secara profesional. Boleh saya tahu apa yang kamu tahu tentang syarikat kami? Berdasarkan makhluk tentang syarikat ini, bergerak dalam bidang industri dan menekankan kualiti dan boleh kerjasama berpasukan. Baik. Seterusnya, apakah kekuatan utama kamu? Kekuatan saya seorang yang teliti, menepati masa dan bertanggungjawab dan boleh saya bekerja dalam kumpulan. Boleh saya tahu apa kelemahan kamu? Kelemahan saya cenderung terlalu teliti dalam membuat kerja. Walaupun saya sedang belajar mengurus masa dengan lebih cepat. Baik. Adakah kamu mempunyai pengalaman bekerja? Saya tak ada pengalaman kerja, walau belum mempunyai pengalaman kerja. Sebelum masa, saya biasa melakukan tugasan mengikut masa dan bekerjasama dalam kumpulan. Boleh saya tahu macam mana kamu mengendalikan tekanan dalam kerja? Saya akan menyusun keutamaan kerja dan menyelesaikan tugasan satu demi satu dengan sikap positif. Baiklah, adakah kamu boleh bekerja dalam pasukan? Ya, saya boleh bekerja dalam pasukan, sentiasa menghormati serta membantu rakan sekerja. Saya nak tahu kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun akan datang. Saya ingin menjadi pekerja yang berpengalaman. Saya boleh mampu membantu sumbangan yang paling besar untuk company syarikat yang saya kerja. Apa yang kamu boleh sumbangkan kepada syarikat kami? Saya boleh mengembangkan komitmen, disiplin dan persediaan untuk belajar perkara baru. Berapa gaji yang kamu harapkan syarikat kami? Saya mempunyai diploma, sebab itu saya mengharapkan dalam 200,000. Kalau tak mampu 2,000, boleh saya berbuka mengikut struktur gaji yang ditetapkan oleh pihak syarikat. Adakah apa-apa soalan? Saya ingin mengetahui tentang skop tugasan harian dan peluang latihan yang disediakan oleh syarikat. Okey, untuk skop tugasan harian untuk jawatan guru teknik Ikatan Biasa ni, kamu akan bertanggungjawab mengikut skop yang ditetapkan seperti penyelenggaraan untuk tugasan guru teknik yang sesuai lah. Kamu juga perlu mematuhi prosedur keselamatan dan bekerja mengikut jadual yang ditetapkan. TNB menyediakan latihan dalaman bagi memastikan pekerja memahami prosedur kerja dan aspek keselamatan sebelum memulakan tugasan sepenuhnya. Itu. Terima kasih. Sama.